Motor bajet bawah 10,000 saja korang dah boleh dapat 250. So inilah dia CF Motor 250 SR Lite. Kita ada ready stock warna Nebula Black dan juga warna Gem Black. Kali ikutkan motor ni baru jual launching hari tu, dah habis stok dah. Yang ni kita dah restock dah. Okey, dah ready stock kat tempat Adli. So harga body dia 9,988 saja, boleh tarik sampai 7 tahun tak ada masalah. Dengan zero deposit saja korang dah boleh apply. Okey, untuk motor ni dia single cylinder, 4 stroke, okay, ada liquid cool dan juga double overcam dan menghasilkan dalam 27 horsepower dengan 22 Nm torque. Untuk korang nak mencari motor yang budget, nak beginner kan, baru nak try motor 250, korang boleh consider untuk ambil model ni. Okay, nak katakan berat, tak berat sangat, dia dalam 165 kg saja. Okay, tank dia sebesar 12.2 liter. Okay, cukup okey lah untuk korang nak memiliki satu jentera 250 ni. Nak buat daily ke, nak buat long distance pun boleh, tak ada masalah. Okey, dengan design dia yang mix dengan carbon punya. Okey, dekat bahagian tank ada, dekat bahagian frame tepi ni pun dah ada sekali dah. Okey, kalau misal kata dah cakap pasal long distance tadi kan. Okey, motor ni pun dah sediakan sekali dengan USB charging port. Dia ada Type A dan juga Type C. So kepada Android user dan juga iOS user tak ada masalah. Okey, sambil korang bawa motor, sambil charge phone korang saja. Okey, so untuk motor ni macam biasa, walaupun single cylinder harga bawah 10,000, kita nak bagi juga free gift dekat korang. Okey, dengan 5 tahun warranty, unlimited mileage macam biasa, kita nak bagi helmet, jaket dan juga dengan glove sekali. Okey, kalau korang jauh, jangan risau. Kita boleh siap penghantaran sekali je dengan korang. Dua ready stock yang tahu, warna Gem Black dan juga warna Nebula Black. Okey, untuk saiz tayar bahagian depan dalam 120. Okey, untuk belakang 140. Okey, kedua-dua tayar ni dah datang sekali dengan ABS dah. Okey, tak perlu risau. Korang berminat dengan CF Motor 250 SR Lite ni, jangan tunggu lama-lama, nanti takut orang dah sambah. Okey, apply terus dengan Adli. Sementara harga tengah murah lagi ni. Alright, bye-bye.